Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada sebuah Mercedes. Bukan sebuah, saya nak tunjuk 5 buah unit Mercedes W211. Saya akan tunjuk satu demi satu. Yang paling cun ada dekat dalam tu, yang tu saya tunjuk di penghujung video. Harga pun murah-murah saja tuan-tuan. Alright tuan-tuan, yang pertama saya ada W211. Yang ini model E280 tuan-tuan. Okey, yang ini cc besar sikit, tetapi yang ini engine V6, ada panoramic roof. Okey, tuan-tuan boleh nilai sendiri bahagian dalaman dia macam mana. Kereta running as well, tak ada apa-apa masalah. Yang ini saya nak jual dengan harga RM9,800 sahaja tuan-tuan. Siap dengan tukar nama. Yang berminat, ada bajet tu, boleh terus datang cari saya, Haris. Alright, seterusnya, mana player-player otai-otai saya yang nak cari facelift tahun 2000, yang ini 2009 atau 2008, saya tak ingat. Okay, yang ini memang sangat cantik, color silver. Lampu tu saya boleh cantikkan lagi, tak ada masalah. Yang touch up sikit-sikit pun tak ada masalah. Tuan-tuan nilai sendiri rim dia macam mana, memang sangat cantik. Dalaman macam mana, nilai sendiri ya. Okey tuan-tuan, untuk kereta ni, kereta facelift E230, engine 2.5 V6. So siapa yang tahu barang ni W211 yang pakai V6, dia kena barang memang sedap pakai. Yang ini pun saya dah tukar bateri besar dekat belakang dah, bateri baru. Yang ini saya nak jual dengan harga RM19,800 sahaja. Right, seterusnya tuan-tuan, yang ini facelift juga, tapi 2007, 2006 saya tak pasti. Tapi nombor plate memang cantik. Yang penting yang ni facelift lah, dia pakai ABS, suspension biasa. Yang ni pun saya nak tolak murah-murah. Saya nak jual dengan harga RM17,800 sahaja. Harga gelecek sikit-sikit, kasih jadi insya-Allah. Jom tengok bahagian dalaman. Cantik tuan-tuan, kemas. Yang ni tak ada sunroof lah. Tutup pintu pun cantik je tuan-tuan. Alright, seterusnya, yang ini pun saya nak jual. Saya bagi diskaun lah. Yang ini RM16,800, tahun 2006 juga tuan-tuan. Facelift, jangan risau. Jom tengok. Yang ini tak silap saya, dalam cantik lagi. Yang ni cantik lagi lah. Memang cantik lagi. Seat pun cantik lagi. Yang berkenan tu boleh roger saya. Tutup pintu pun cantik. Last but not least, E200 kegilaan ramai otai-otai saya, warna hitam. Saya nak tunjuk sikit bahagian dalaman dia. Okay, bahagian dalaman dia saya pun fall in love. Memang sangat cantik tuan-tuan. Memang sangat cantik tuan-tuan. Memang sangat old school tuan-tuan. Old money, klasik tuan-tuan. Jarang dapat interior color coklat tuan-tuan. Okay, yang ni running condition macam biasa, memang cantik tuan-tuan. Yang ini tak silap saya 2008 ni tuan-tuan. Okay, yang ni lampu ni saya dah bersihkan, saya dah polish dia, memang lawa lah tuan-tuan. Okay tuan-tuan, yang ni saya nak jual dengan harga RM17,800 sahaja tuan-tuan. Memang sangat cantik. Yang ni sekejap lagi kalau saya polish memang merelit tuan-tuan. Okay tuan-tuan, tayar pun dah pakai Hankook. Harga yang saya bagi tu dah siap dah, potongan nama, dah siap puspakom. Tuan-tuan bayar harga tu, tiada cas tambahan lain. Tuan-tuan dah terus boleh bawa balik kereta yang saya tunjuk tadi. Boleh cari saya, Haris, di Ride Motoring Rawang. Assalamualaikum.